Korang pernah makan bantut ikan ruan? Jom kita tengok macam mana cara buat dia. Hari tu Abang Ipah dapat ikan ruan. Dia pergi tangkap kat kolam mana tak tahu. Tapi ikan ruan ni ikan ruan fresh. Tengoklah besar. Yang tukang siang ni lelaki ya, bukan perempuan. Sebab ikan ruan ni sangat licin. Jadi macam susah sikit. Tengok kita pun ngeri. Tengok masih lagi tengah siang pun hidup lagi. Kalau bagi saya siang ikan ni bukan ikan tu yang melompat, saya yang akan melompat. Tengok seksanya, bukan seksa, susahnya nak siang dia dengan sisik dia yang tebal tu, nak kena pegang. Oh, apa pun hanya pakar yang boleh buat. Ni dia ikan yang siap dibersihkan dan dibelah belakang. Padat isi dia. Sekarang ni sesi menyediakan bahan-bahan untuk buat bantut. Kita guna semua manual tau. Batu tumbuk pun legend. Kita tumbuk cili kering, letak belacan, letak bawang, letak serai. Serai tu kita potong halus-halus supaya bila kita tumbuk tu dia akan jadi halus juga. Masukkan juga bawang dan bawang putih. Tumbuk bagi halus, kita perasakan dengan garam dan sedikit gula. Tumbuk lagi biar dia halus dan kita masukkan kelapa parut. Tumbuk dan tumbuk lagi sampai sebati. Seterusnya kita letakkan kelapa yang dah kita tumbuk tadi ke atas ikan. Biar letak rata-rata, jadi semua bahagian isi ikan akan ada kelapa parut ni. Dan sekarang sesi membakar. Sesi membakar ni pun tradisional juga. Bakar arang dekat luar rumah. Tukang bakar ni pun orang lelaki juga, bukan perempuan. Sebab orang perempuan tengah sibuk nak buat kerja masak-masak kat dalam rumah. Okey, ni dia ikan yang dah siap dibakar. Besi yang diikat pada ikan tu, sebab ikan ni besar, jadi kena pakai besi. Dah dibuka. Dah siap. Sedia untuk dimakan. Saya yang tak minat ikan darat ni pun dapatlah juga merasa ikan ruan ni sedap. Isi pun padat. Alhamdulillah.